Okay, ready geng, kita dah jumpa taman dorang ah. Kau tengok ah, lepas ni semua kosong punya. Ini semua kosong ni teman dorang ni. Mesti kosong punya, kau tengok. Kau tengok, gila. Punya ramai geng. Kau tengok geng, punya ramai geng, lari. Lari, gila. Ini orang kampung bawa aku tau kat sini. Lari. Kau tengok lari, gila. Semua lari. Wih. Apa dah jadi ni weh? Kau tengok semua lari. Semua lari. Bawa orang tempatan orang sini lah, dah lama lah. Boleh, kalau kita buat sini lama-lama habis dah. Habis Malaysia bang, habis Malaysia. Okay, sebab pakcik tadi dah mengadu diorang tak dapat main kat sini. Dulu diorang main takraw, sekarang kita panggil orang tempatan lah sendiri untuk buat kerja lah. Pihak berkuasa tak tahu apa, biar diorang buat. Tengok, ini custom ke apa ni kedok? Guna kayu. Pokok mana dah daun tibai, mana punya pokok. Nampak? Dengan tali ikat kiri kanan lah, sana kayu. Nampak? Kayu belati ke apa? Cukup. Kecewa lah. Kecewa sebab kita terlalu bagi muka sebenarnya. Setakat kesian sikit-sikit boleh lah. Tak boleh lebih-lebih lah sekarang. Kita patut cegah benda-benda macam ni supaya kita tak ditindas. Korang tahu benda ni maknanya ada kehadiran siapa? Tadi penuh sini tapi dah kosong. Tapi ada juga yang berani. Yang berani ramai je. Ni berani. Ini dah campur lah. Orang Melayu dah campur dengan orang. Ni tadi di sini mengaku ada orang Myanmar. Jadi kita tak boleh bertindak dengan emosional dalam hal ini, tetapi ianya mesti diuruskan mengikut lunas dan juga saluran undang-undang. Kerana hari ini kita lihat ada kempen-kempen tertentu untuk tangkap orang Rohingya. Jangan kita lupa mereka ini juga manusia biasa. Memang kotek.